dulu. Ini rendang daging Minangkabau, Minang asli. Minang ori ini. Ini rendang daging Minang kerbau. Ini orang Minang punya daging. Cili dah masuk, bawang dah masuk, halia dah masuk, lengkuas dah masuk, serai, daun kunyit, daun limau dah masuk. Tinggal masukkan santan. Ini belum masuk santan lagi ya. Nanti kita masukkan santannya. Bila dah agak kering, kuah ini, kuah ini air nih, air. Baru kita nih masukkan santan. Sekarang ini santan sulit di Malaysia, mahal dan tiada. Kalau mahal ada tak apa, tapi sekarang ini mahal tiada. Rendang Minang Kabau, kerbau hitam panjang tanduk. Besok kita raya, sekarang kita masak rendang. Rendang kerbau panjang tanduk. Kacau terus, jangan tak kacau. Nanti kalau tak kacau, dia melekat ke bawah hitam, jadi hangit. Jangan tak kacau ya, kita kena kacau. Kita kacau sampai jadi, sampai kering nanti. Katakan rendang macam mana? Macam itulah rendang. Kita kacau sampai jadi, sampai masak. Alah, orang call pula. Kenapa orang call? Kita merendang daging, dia call. Call dari Indonesia. Ada kawan telepon dari Indonesia. Saya tak angkat, saja tak angkat. Sebab saya tengah live Facebook dan YouTube. Dua handphone, guna pakai dua handphone. Kita memasak rendang daging kerbau, tanduk hitam. Tanduk dia panjang hitam. Ini cara memasak rendang. Ini belum pakai santan tau. Ini belum pakai santan lagi. Dah kering nih, nanti baru kita masukkan santan deh. Ini tepi-tepi ini kena korek nih. Jangan dibiarkan, nanti dihitam. Kalau hitam tak sedap. Kalau hitam tak cantik, hitam. Putih cantik. Kita masak rendang daging untuk hari raya. Thank you bro. I am from Malaysia. Kuala Lumpur. Besok hari raya. Hari raya Aidilfitri. Besok morning. Tomorrow morning hari raya Aidilfitri. This daging rendang daging. Kita makan rendang daging nih. Kita makan rendang daging nanti. Dah berbuka nanti kita makan rendang daging. Selamat hari raya guys. Selamat hari raya. Kita memasak rendang. Ini belum masuk santan tau. Belum santan lagi nih. Ini belum masuk santan. Kita kacau. Jangan bagi dia melekit ke bawah. Jangan bagi dia melekit.
Bagi dia lekat, hitam, tak cantik. Hitam tu tak cantik, hangit lagi kan. Hi guys, hi, I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. This Malaysia. I'm from Malaysia. You Russia. Thank you, bro. Thank you. Rendang daging. Selamat Hari Raya. Tomorrow morning Hari Raya. Solat Idul Fitri. Happy Idul Fitri. Happy Idul Fitri. Ini rendang daging, rendang kerbau. Kerbau hitam panjang tanduk. Thank you, Free Russia. Thank you. Thank you, it's me. Selamat bergabung. Welcome. This rendang daging ala Minangkabau. Ada orang call kat handphone satu lagi guys. Saya tengah live, dia call. Saya tengah live, dia call. Tak boleh guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Good morning. Tomorrow morning Hari Raya Idul Fitri. Happy Hari Raya. Thank you bro, thank you. Pat Manadadan. Thank you bro. Welcome. I'm from Malaysia, Kuala Lumpur. I'm from Malaysia, Kuala Lumpur. This masak daging. Daging kerbau untuk hari raya besok. Besok hari raya. Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Thank you, welcome. Thank you guys. Thank you. Terima kasih telah menonton. Kita berada di Kuala Lumpur nih. Masak daging. Daging lembu, daging kerbau. Kerbau panjang tanduk hitam. Pilihlah RM2. Pilihlah merapat. Pilihlah. Mantap guys, mantap. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Lahir pun boleh, zahir pun boleh. Kena balik-balikkan guys. Kalau tak balik-balikkan nanti dia tak masak guys. Dia kena balik-balikkan. Kalau dah masak nanti jangan kacau ni macam guys. Nanti daging hancur guys. Nanti kalau dikacau masak sangat, laju sangat kacau dia, nanti dagingnya hancur lebur.
Welcome guys, welcome. Thank you. Selamat petang, selamat tengah hari. Kita memotong, kita dah siang, dah masukkan dalam kuali. Ni karak-karaknya ni dibuangkan ini. Jangan sampai kuali ni hitam nanti. Kita potong dulu, kita rebus, kita rendang ikan ni, daging ni. Rendang daging namanya. Ini rendang daging. Ala Minangkabau, rendang kabau. Rendang pun rendang kabau, masakan Minangkabau. Orang Minang di Malaysia, orang Minang menggalai buah, orang Minang memanjat kambing, orang Minang mengalai ayam, orang Minang mengalai daging, orang Minang di mana-mana di pelosok dunia. Di Arab Saudi kapan ni puasa raya ni, kapan, bila? Arab Saudi, Qatar, Dubai, Kuwait, Bardak, Palestin, Israel bila puasanya? Rusia kapan, bila puasa? Raya dia bila? Rusia. Turki bila dia raya? Turki bila rayanya? Kongo, Afrika Selatan, Spanyol, Spain, Bulgaria, Nelson Mandela, Joko Widodo, Mahathir Muhammad. Semua ada pemimpin dunia. George Bush, Joe Biden pun orang terkenal, Presiden Amerika Joe Biden. Tuh, jap. Pi, kacau rendang ni, Pi. Kacau rendang ni, ayah nak jumpa orang tak? Fai. Lekat nanti. Telepon ayah kat sana tempat tu. Serut daging. Okay guys, thank you guys. Thank you. Yuk. Mana tengah cari tak ada pun, buka tak ada. Tak, kalau baju tukang jahit dia dekat mana? Apa kita tukang jahit ke apa? Tukang jahit tak ada juga, dia hantar belen dia. Saya bagi ngam-ngam dengan dia. Kan dia pinggang dia kan. Oh, tak ada lah, tak ada eh? Tak ada tu, tengok tu lah buka tu. Dia nak juga Ya. Dia nak buat itu. Awak dah terbuang pula masa tu. Ya. Ada lagi dah cari lah. Ini je yang nampak paling dekat lah. Tahu lah ni. Ni bukan kan? Ni. Paling dekat tu je lah. Tak ada lah. Tak ada. Tu cuba aja tengok tu. Itulah balance bang. Kayaknya. Oh, bukan ini ke bang? Macam ni bukan eh? Bukan kot. Macam ni? Ya. Tahu lah. Ini ke? Jadi mix ada juga ini. Tak buat contoh? Tak buat contoh? Tak ada, tapi macam ni dah. Ya. Apa dia ya? Sama kot. Tempat orang. Ya, boleh. Inilah rasanya. Ya. Saya tengok. Ya. Ya.
Contohnya tak ingat. Tak ingat Apa yelah. contoh Ini kain? abang kami kan tadi Ya. ke baru ni. Tak, baru ni. Baru inilah ni. Ni bungkus lah. Sebab dia kata contoh ada lagi kat balance dia kat. Ya. Inilah dia berapa daus. Ya, sekejap. Ya. Alhamdulillah dapat juga lah ni. Lepas tu datang lagi balik lah. Tadi Ya. dia WhatsApp dah diambilnya baju lain. Hmm. Apa tu baju? Buat live ke? Live Facebook. Ah, itu. Awak ni je live tarik ya. Ada. Tarik kan. Ada. Kalau dipotong sikit awak ambil je lah semua boleh. Ambil lah, ambil. Kita juga pakai yang lain aja lah eh. Okey. Ya kan? Ya ini ada. Ya. Ini dia boleh. Itu ada 2 meter. Ha? Itu ada 2 meter, ni 2 meter. Tak ni. Pada tu. Mungkin meter lebih. Masih meter setengah tu. Dulu dia belinya 2 meter lagi. Oh, Kurang ya. agak ni. Jalan baik dah eh. Okey. Terima kasih banyak. Ya. Tiba nampak masuk. Itulah. Ya bang. Ya, okey. Kita cari kain. Tengah masak-masak daging, lepas tu customer datang cari kain. Saya tukang jahit. I'm Tyler. Ni belen kain ni. Banyak belen kain dia. Belen kain banyak, guys. Banyak belen kainnya. Allahu Akbar. Kita nak ambil kain untuk bungkus deh. Kita bungkus belen kain tu. Kita masukkan dalam plastik. Kita bakar. Selamat petang, guys. Kuala Lumpur menyapa. Selamat petang, selamat beraktivitas. Ini belen kain ni. I'm Tyler. Baju gamis, t-shirt, semua ada. Selamat petang, guys. Selamat petang, Kuala Lumpur. Apa kabar? Ikat dulu. Dah siap, kita ikat.
Labelan kain. Kain baju Melayu. Kain baju Melayu nih. Kain baju Melayu. Udah. Dah telah. Taruhlah. Oke guys, thank you, welcome. Nah, ini I'm from Malaysia. Besok hari raya. Hari raya Idul Fitri. I'm Kuala Lumpur. From Kuala Lumpur. Saya berada di Kuala Lumpur. Anda berada di mana? Anda berada di mana? Saya berada di Kuala Lumpur. P. Dia kena tinggikan lah, P. Basah nanti kena air. Nah. Oke, thank you.